Tapi saya nak ambil kesempatan ini pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita mencapai kemenangan yang cukup membanggakan di Bukit Selambau dan Bukit Gantang. Dan kita juga ucap setinggi penghargaan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kedua-dua tempat dan juga di Batang Air, Sarawak. Undi ini tentunya memberikan dorongan baru, tuntutan baru bahawa rakyat inginkan perubahan dan jaminan perubahan pimpinan negara tidak dapat meyakinkan mereka. Saya juga ucap terima kasih kepada semua tenaga dari Parti Keadilan Rakyat, PAS dan DAP yang bekerja keras untuk memastikan kejayaan ini dan membuktikan bahawa kerjasama dan muafakat ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat ini cukup mantap. Kemenangan Datuk Seri Niza di Bukit Gantang itu jelas selain dari menunjukkan dukungan yang cukup kuat rakyat kepada beliau dan pendirian Pakatan Rakyat di Perak supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan dan pilihan raya diadakan di seluruh negeri Perak. Dan juga petanda yang cukup meyakinkan bahawa rakyat menuntut perubahan dari keseluruhan dasar perkauman sempit, fitnah dan ugutan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Di Bukit Selambau, dukungan terhadap kita dari kalangan pengundi Melayu, Cina dan India cukup hebat. Jangkaan bahawa serangan kepada pimpinan Pakatan Rakyat, bahawa kita telah meninggalkan agenda memperjuangkan nasib orang Melayu, derhaka, tidak memberi bekas di Bukit Gantang dan Bukit Selambau. Malah kita perhatikan seperti mana berlaku di Bukit Selambau, ada peningkatan undi Melayu dan dukungan yang cukup mantap di kalangan masyarakat Cina dan India. Ini menunjukkan suatu trend baru, muafakat antara kaum semua rakyat Malaysia yang cukup membanggakan dan meyakinkan kita. Di Batang Air, kita telah dapat menjelaskan isu tanah, adat dan peminggiran rakyat. Ketua Barisan Nasional Sarawak menyebut bahawa masyarakat Iban yang terpinggir itu nampaknya puas hati dengan pembangunan. Saya kebetulan mendengar kenyataan beliau dalam televisyen semalam. Pertama kali saya nonton televisyen UMNO BN setelah sekian lama. Dia menyebut istilah ini. Kata dia, rakyat di kawasan yang inaccessible itu amat menyokong kita. Sendirinya itu memiliki jawapan dan tamparan bahawa pemerintah itu dapat bertahan bila rakyat tidak terdedah dengan pembangunan dan maklumat. Ini amat membimbangkan kita. Tapi kita bersyukur dan bangga kerana rakan-rakan kita, baik calonnya Jawah Gerang ataupun pengarah pilihan raya Nicholas Bawin dan seluruh rakan-rakan terutama pimpinan masyarakat Iban dapat menjelaskan kedua-dua isu, iaitu tanah adat dan peminggiran. Jadi saya inginlah mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat dan rakyat keseluruhannya supaya memberikan dukungan dan agar negeri-negeri yang sedang dikendalikan, ditadbir oleh kerajaan Pakatan Rakyat dapat meneruskan agenda, dan kita tentunya mengambil iktibar ini supaya dapat memperkemaskan jentera dan pimpinan Parti Keadilan Rakyat. Sekiranya ada kalangan yang cuba mengambil kesempatan seperti mana berlaku satu dua tokoh sebelum
setiap pilihan raya kecil dan besar itu satu pengajaran kepada mereka bahawa rakyat tidak memilih untuk mendukung pimpinan yang bankrupt dan opportunis atau mengugut kita. Rakyat tetap bersedia menyokong pimpinan yang tetap konsisten dengan agenda besar perjuangan kita. Saya hanya ingin membetulkan bahawa sebenarnya yang disebut ramai pimpinan tidak benar. Hanya seorang saja ketua bahagian di Kedah, walaupun media UMNO Barisan Nasional mengatakan sebahagian besarnya ketua bahagian tidak benar. Tapi bagi saya itu isunya sudah terjawab oleh rakyat Bukit Selambau.